Pernahkah anda dengar kisah seorang lelaki yang berkahwin dengan jin? So hari ini video berkait dengan perkahwinan antara lelaki dengan jin. Ini kisah benar berlaku di Mesir sekitar tahun 1960 sehingga 1975. Namanya Muhammad Kamil Ibrahim Juma'ah. Mungkin dah viral, mungkin kamu semua dah kenal ataupun dah dengar berita ini. Kalau kamu tak tahu cerita ni ataupun benda yang saya nak share ni, boleh tengok video ni sampai habis. Menarik dan best. Panjang sikit tapi insya-Allah bermanfaat. Apa yang bermula dengan seekor kucing kecil akhirnya membawa kepada pengalaman yang pelik, pernikahan gaib dengan jin. Okey. Dengar baik-baik. Kisahnya bermula pada satu malam ketika pulang ke rumah. Beliau melihat seekor kucing kecil di depan pintu. Yang tadilah. Jadi kucing itu masuk ke rumahnya dan sejak hari itu kucing itu tidak pernah meninggalkan beliau. Jadi kucing kesayangan. Setiap hari menunggu di pintu seolah-olah menjadi temannya. Namun kucing itu tiba-tiba hilang. Beberapa waktu kemudian mungkin kucing lain datang dengan warna berbeza tetapi tetap setia menemaninya. Hari demi hari berlaku sesuatu yang pelik. Kucing itu akhirnya berubah menjadi seorang wanita cantik. Macam mana kucing jadi wanita ni pula? Inilah antara gangguan jin yang berlaku padanya. Dengar lagi kisah ni sampai habis sebelum boleh share video ni. Repost supaya jadi panduan, rujukan. Jadi wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zaraksi, nama dia, dari bangsa jin. Dia mengaku mencintai Muhammad Kamil dan mahu berkahwin dengannya. Jadi pernikahan pun berlaku. Pernikahan misteri laginya. Namun sebelum berkahwin, Zaraksi meletakkan 7 syarat pelik. Ini antara kekufuran nak berlaku ni. Mana jin ni nak menyesatkan kita, hati-hati. Jadi perkahwinan mesti dirahsiakan pertama. Kedua, mesti setia hanya padanya. Ni antara ciri-ciri jin kena jin asyik. Tidak boleh ada cahaya di dalam rumah pada waktu malam hari. Tidak boleh makan bawang merah dan bawang putih. Jika ada anak, ia akan lahir dengan cara gaib. Si perempuan jin tu lah, betina jin betina tu beritahu. Tidak boleh menceritakan hal ini kepada orang lain dan mesti menerima kehidupan bersama bangsa jin. Maka bermulalah kisah yang saya nak share yang rare ni. Pada malam pernikahan tepat jam 1 pagi muncul 5 lelaki misteri berpakaian seperti raja Mesir purba. Mereka membawa Zaraksi, lalu berlangsunglah akad gaib perkahwinan lah yang tidak jelas bentuknya. Sejak itu hidupnya penuh dengan keanehan. Beliau hanya nampak isterinya dengan bayangan. Pernah dibawa masuk ke dunia jin, sebuah dunia yang penuh warna dan pakaian yang aneh. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Ulama yang mengulas kisah ini menjelaskan beberapa perkara. Ingat baik-baik. Jin memang mampu berubah rupa daripada kucing menjadi manusia. Jin dalam kisah ini hakikatnya adalah jin jahat. Nampak macam baik kan? Kononnya nak jadi isteri, tapi hakikatnya dia nak sesatkan walaupun mengaku baik. Sebab tu kalau jin dah masuk dalam badan berdamping, jaranglah nak baiknya, semuanya tak baik. Kebanyakan memang tak baik lah. Jin suka tinggal di tempat yang gelap dan sengaja menipu dengan larangan makan bawang. Pernikahan ini tidak sah menurut syariah Islam kerana tiada wali, tiada saksi dan tiada akad yang sah. Pak Muhammad sebenarnya seorang yang lemah akidah. Yang tadilah Muhammad Kamil, tak silap nama dia, sehingga mudah terpedaya. Jadi pengajaran dari apa yang kamu tengok video kali ini daripada kisah ini adalah yang mana pengajaran pentingnya adalah jangan mudah terpedaya dengan makhluk gaib. Syaitan boleh muncul dengan rupa cantik untuk menipu kita. Pegang akidah dengan kuat, orang yang teguh imannya tidak akan terjerat dengan tipu daya jin. Sebab tu kita kena ada guru, duduk dalam satu circle majlis ilmu, ada tempat untuk kita bertanya bertegur, insya-Allah. Kalau tidak ada yang nak bertegur, nak bertanya, jadilah macam tadi, jin tu jadi kawan dia. Segera rujuk ulama jika berlaku perkara pelik, jangan buat keputusan sendiri. Perkahwinan hanya sah dengan syariat Islam, wali, saksi dan akad yang jelas. Ia tidak diiktiraf Islam jika tidak ada yang tersebut. Jin sering melakukan manusia ni seperti kita ni adalah dia nak jadikan dia tu tuan, kita pula jadi hamba, terbalik kan. Seperti larangan makan bawang merah dan bawang putih, itu hanyalah helah semata-mata. Orang panggil pantang larang. Helah jin lah nak jadikan benda tu nampak real. Jadi penutup pada kisah ini mengingatkan kita
Jin memang wujud, tetapi mereka mampu menipu dan memesongkan manusia. Kalau dia datang pun, dia keluar wujud dia nak mesongkan kita. Jangan sesekali terjerat dengan cinta gaib atau perkahwinan misteri. Kalau dah start mimpi pelik-pelik, hati-hati nah. Berpeganglah pada akidah Islam, kerana hanya dengan agama kita berlindung daripada tipu daya dan syaitan. Dengan kita kuat akidah kita, kita dapat berlindung daripada gangguan tersebut. Yang penting kita belajar, insya-Allah cari tempat rujukan. Ulama kita nak wujud, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa untuk follow the next video. Saya Syafiq Mujahid. Selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi. Assalamualaikum. Bye bye.